Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke dunia angler. Welcome to my channel. Ini adalah channel yang terbaru, Naim Angler. Untuk video ni aku nak pergi ke selatan. Sekarang aku berada di PD. Perjalanan mengambil masa dalam 3 jam untuk sampai ke Kongkong. Dekat Kongkong tu kita akan mancing. Kita akan mancing apa? Mancing amoy gebu. Nak tahu amoy gebu tu apa? Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ni channel terbaru. Ni adalah first video aku buat. Aku ditemani oleh Jom Mancing Bosku. Jom Mancing Bosku. Selamat pagi kawan-kawan. Dan juga Las Lipan Bara. Bersama saya Las Lipan Bara. So dekat Kongkong tu ada benda yang best aku nak buat. So jom kita bergerak. Zas. Okey, sekarang kita berada di tangkap minyak tinggal 2 bar. Nampak tak? Minyak 2 bar. Kita isi minyak dulu. Okey geng, RM65 bukan. Ambil di sini. Okey, sekarang kita tengah tunggu bosku dia baru beli air. Kita tengok air apa yang dia bawa. Air apa bro? For me. Oh, Wanda, thank you so much. Beli air apa? Ini Monster. Monster, ini mesti strike monster ni. Okay, let's go geng, kita teruskan perjalanan. Sekarang pukul 6.40. Kita dah sampai Senai. Exit Senai geng. Kita tengok berapa ringgit dia charge. Pergi tu. Ada tak sabar nak memujuk amoy Kongkong gebu-gebu. Johor Premium Outlet Ada tempat jual-jual apa? Barang-barang berjenama yang mahal-mahal D20 ni. D20 je? Oh, air tak mampu lah. Air B40. Alamak. Banglas tidur geng. Kau-kau ni. Lagi mancing mesti dia padu-padu mantap ya. Aku pula mancing. Kalau tadi ikan memang aku ngantuk. Kalau tol senang kita dah bayar tol. Nanti dekat JT kita akan jumpa tol tau. Nama dia tol. Jadi kita tengok siapakah insan yang bernama Tol. Sekarang jam 6.51. Tengok Banglas pun dah bangun ke? Banglas. Woi, Banglas baru bangun. Ada mimpi-mimpi lah Banglas. Hari ni ada mimpi sikit. Jadi tarik ikan syakap Oh. Betul lah tadi tidur macam ni. Kenapa? Tadi tidur. Ni Tol lah apa Cahaya baru. Lagi 7 minit kita akan sampai di JT Kongkong. Tadi kita dah bayar tol banyak datang ni. Nanti kita jumpa insan yang bernama Tol. Dan juga dia punya partner dia OG. Akau Rakit. Ada jual barang-barang mancing geng. Parking sini. Saya rasa parking sini lah. Kita masuk lah. Shimano. Dia cuba kotor. Sekejap. Kita kotor mana abang? Saya dah sampai Akau Rakit. Okey, baik. Tunggu jap. Parking kat mana bang? Parking Masuk dalam bakau. Dalam bakau ada parkingan. Parking situ lah. RM5. Ya betul. Okey, mantap. Let's go. Kau sampai. Okey, cantik. Sekarang kita tengah tunggu tol. Dah pukul 7.25. Ini Poji. Baiknya. Korang mesti nak tahu Tol siapa yang tadi aku cakap di dalam kereta kan. Inilah dia. Tol. Jadi kalau datang JB kena bayar tol dan korang kena jumpa Tol. Kena bayar tol lah nak JB Mantap. Tol sebagai tuan rumah Sekarang kita nak pergi makan dulu geng. Yang bulat besar tu, lubuk. Mana jual ni dah sampai sini tau. Macam koyak je. Macam kumpau je. Episod pertama sini lah. Rasa lemak, buah bidara. Bismillahirrahmanirrahim. Ada durian musangking. Kau boleh cakap macam Melayu tu macam kita. Okay, now kita nak kemas-kemas barang. Ambil barang dulu untuk pergi memancing. Baju hujan, life jacket,
Parti Pertolongan Cemas First Aid. Dan rod. Ni rod takkan kumpau. Block spider gang. Paru-paru mantap. Juara punya. Tu bekas juara. Pasal mesin terbalik Tengok. What's that, brother? Mesin terbalik. Ini dah nampak dah. Dah bukan juara kat Kongkong ni. Bot kita kat sana. Jadi kita pergi sana. Master Toll. Ni dia baru ambil udang. Udang berapa kilo? Setengah kilo. Udang setengah kilo kan. Sekarang ni kita tunggu Abang Las tengah membuang. Abang Las tengah membuang Abang Las tengah membuang. Kita pergi abut dulu kot. Ni dia, aku berada di JT Kongkong. Hari ni aku nak buat kontes. Kontes kita adalah memikat Amoy Kongkong yang paling berat. Siapa yang paling gebu dan paling berat, dia adalah juara-juara. Untuk juara ada hadiahnya geng. Siapa yang juara, dia akan dapat satu reel sisa macam Aziz. Dan juga rod Red Scorpion. Grand Master tu. Dia ada dua tim tau. Satu tim medium heavy dan satu lagi medium. Siapa berjaya menaikkan Amoy gebu yang terberat, dia akan menang rod ni. Amoy gebu suka lengcai. Saya lengcai. Tengok nanti saya strap besar-besar pak. Nampaknya ada confident level yang tinggi kat situ. Itu yang kita suka kan. Okey, untuk konten ni kita ada 5 angler. Okey, angler yang pertama kita adalah Jom Mancing Bosku. Jom Mancing Bosku. Okey, agak-agak kau lencai. Ini kita nak target Amoy gebu kan. You boleh menang ke ikan yang terberat? Boleh memang. Kena confident baru strike. Tak confident tak strike. The law of attraction, ingat tu. Okey, kita ada 2 bot. Bosku dengan Poji. Dia satu bot. Poji adalah salah satu angler yang akan menawan Amoy gebu. So, agak-agak berapa kilo ikan yang paling berat Amoy gebu? Besar tu tak ada lah. Kita target 1 kilo cukup. Ui, 1 kilo. Mantap. Okey, gula untuk bot yang pertama. Bot yang kedua, aku bersama Bang Las. Sebelum ni juara-juara. So, adakah anda confident untuk challenge yang ketiga ni anda adalah juara? Saya rasa untuk yang ketiga kalinya ni, saya rasa saya akan jadi juara lagi lah. Sebab apa tau? Joran yang saya menang tu sekarang ada dekat tangan saya tau. Ni dia. Saya akan pergunakan dia untuk sesi ketiga ni untuk jadi juara lagi, geng. Tengok, nampak? Jangan makan dorang balai. Nampaknya confident level dia agak tinggi di situ. Mungkin ke dia boleh menang. Angler yang terakhir, ini adalah Tol, tuan rumah dia. Kita sebagai tuan rumah, kita yakin. Ikan jangan makan pancing orang lain, makan pancing Cik Tol je. Tengok dia dah roger ikan tu, suruh makan dia punya. Habis orang lain tak boleh makan lah. Pisang. Aku pun join juga. Cuma ikan aku tak dikira dan aku tak terima hadiah. Kalau aku ada strike, aku akan belanja strike lah kat korang yang besar-besar bas punya. Okey, kita set up dulu. Lepas habis set up, kita terus ke lokasi. Set up dah siap gang. Set up daripada Las Lipan Bara set up dia. Yang lain Last tip Okey. baru. Las Lipan Bara ada pelampung, ada batu, lepas tu matakan. Okey. Matakan Upro size 10 Tenggelam ke tak tenggelam pelampung dia? tak tenggelam. Tak tenggelam. Aja dah. Cun baiknya. Yakin gang. Cuba tengok. Tu ya. Cantik. Cantik bro. Nak tahu siapa juara dah? Tengok video ni sampai habis. Dan masanya sudah tiba. Kita punya kontes start sekarang. Ini dia bot yang kedua. Adakah juara berada di bot ini ataupun bot di sebelah sana geng? Sekarang pukul 9 suku. Kita akan pergi ke sarang-sarang Amoy gebu. Luncur. Mari kita luncur. Mana? Sebab kita nak parking boat tu dia ada cun-cun. Ini adalah lokasi lembu kita
nampak. Okey, itu yang baru. Tu reba yang baru. Kita sana tu. harapkan Satu ada lagi. cakap. Sana tu Satu reba lagi baru. mana? Okey, baik. Ini reba killer. Ni reba killer, jarang kumpau kat sini. Malas, standby. Awak cakap buang anchor, buang anchor. Standby. Standby. Okey, ulurkan. Ulurkan Turunkan tangan. Okey, sahur sudah diturunkan. Jadi dekat tangan Abalas tu, ulur selepa ikat. Dah lama tak makan ni, tak ada orang bagi makan ni, dah lama tak ada orang bagi makan. Okey, cara dia macam ni. Petak nombor 2 Naim. Petak nombor 2 udang. Cangkukkan. Macam ni. Dah. Okey, kedalaman dia lebih kurang dalam ni, kalau macam ni air penuh. Jadi pelampung tu kita adjust sikit. Agak-agak dalamnya macam ni. Alright. Dia ulur je, kita ulur je. Dia pelampung ke jalan. Sini cara dia. Okey. Okey. Cuba balik dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan balik. Lepas tu kita ulur sikit dan kita biar je. Kita tunggu pelampung hilang. Kita ambil udang seekor. Kenapa pukul tu Abalas? Okey, udang besar ni. Air pun sedap. Tak ada. Okey, ni lokasi pertama kita dan kita nak terus membaling. Mana selebaran? Wow. Selebaran. Wow. Okay, kan kita salah parking. So kita nak parking belah sana pula. Bila parking belah sana, so kalau kita pelampung kita lepas, dia akan pergi, pelampung tu akan pergi ke reba dengan sendirinya. Boleh. Lalam lagi tu. Kalau dia tak cek nak try tengok. Oi, dekat situ lagi dia orang Okay geng, ada ketukan lah tadi. Kita tengok sikit. Lampung berat. Tengok sikit udang. MJ pun ada Ada. Udang lah. Udang kuat. Udang kuat. Tu. Ni reba ni. Rapat sini, mantap ni. Inilah betul parking dia. Inilah sebenarnya spot legenda. Kasih hilang ikan, kasih hilang tu pelampung. Okey. Mantap lah. Oh, bersilang confirm. Apa bersilang? Nak buat kucing. Dia parking di sebelah rumah geng. Memang terbaik lah. Sup. Senang lah situ. Senang kau nak balik. Hantar. Sana. Balas. Menyeberang nak ke bahaya. Bahaya dia sangkut lah. Tapi Okey kan, sekarang dah pukul 10. Masih tiada strike lagi. Semua sedang berusaha untuk mendapatkan ikan yang pertama. Amoy gebu kongkong saja yang kita kira. Tu lagi satu, mancing atas pokok geng. Macam monyet. Mancing atas pokok. Di sini memang banyak pokok-pokok. Kalau baling lock atas, confirm ke pokok. Apalah je. Mari kita tengok siapakah orang pertama yang bakalan strike. Makan. Marilah makan. Strike. Lepaskan balik. Lepaskan balik. Wih, tenggelam baik ni geng tadi. Tapi tak berjaya dah, dia pernah lepaskan diri. Dah saya pula. Jangan ambil pot saya. Mari kita tengok siapa yang kena. Ya, strike geng, mantap. Dia kena. Oi. Alamak, dua masuk reba lah. Ada lagi. Ikan masih ada. Masih ada. Ikan. Dia tak nak keluar lah ikan tu. Sekejap sekarang ni dah sangkut dah. Tapi ikannya macam tak ada dah. Dah tak rasa lah. Ikan dah tak rasa kan? Tak rasa. Goyang lenggeng, goyang. Come on. Ui, aku. Putus geng. Strike. Strike. Besar woi. Dia masuk dalam reba geng. Alamak, takut kerempu pula. Keluarlah kau cakap. Keluar. Alamak. Ui, tu cakap dia nampak. Keluar. Nampak cakap dia. Besar woi. Tu saya kau. Aduh. Tapi kayu dia tak kuat tu. Ya. Kayu tak kuat tu. Sekejap. InsyaAllah terlepas ni. Sekejap lagi. Sekejap. Tu dia. Okey, Geng, lepas yang kau geng. Cantik geng, lepas yang kau geng. Shit. Geng, aku dah strike tadi. Tapi dia masuk reba sana dah lepas. Mungkin dah terkeluar, dah tak solid.
sampai reba depan ni terus lucut kan. Aduh, ada lah dalam setengah kilo tu rasanya. Ada. Tak apa, kita cuba lagi. Lagi ya. Macam buntal dia makan. Cakap tak makan. Cakap tak makan sikit-sikit, cakap tu hilang. Tak kita apa sumpit buntal. Alright kan, ini spot yang baru. Spot yang kedua Ya, spot kedua. Semua baling umpan lu, baling lu. Tengok kedalaman ni. Mantap. Malah aku video call, orang semua tak angkat Yang angkat siapa ni Azmi Azmi siapa? Aiman. Aiman kan dia orang gelar Azmi. Okay, sekarang kita berada di spot Dalam sungai yang ketiga Ini spot tak ada arus. Jadi kita tak tahulah ada ikan ke tak. Tempat yang tak ada arus langsung memang tak ada arus kan. So kita tengok ada ke tidak siakap dekat sini. Kalau bagi pendapat. Spot keempat kan, kita try ada barang ke tidak. Okey gang, kita dah ada strike yang pertama. Nampaknya boat yang kedua strike Abang Poji ada naik tadi, tapi tak tahu berapa gram. Sekejap lagi kita timbang dia punya. Jadi ni strike besar. Abang tol kita strike. Itu dah Amoy gebu. Okay, kita timbang tengok berapa tan ini kan. Okey, ni kita tear balik. Woi, setengah kilo gang. Ni dia Siakap pertama. Abang Tol yang strike, bukan aku Ada harapan ni. Tapi kita tengok siapa lagi yang strike selepas ni. Okey. Mantap. Aku dah makan udang kau. Tu bau. Dia makan kepala betul tumpahkan balik. Tengok. Dia kemam, dia buang balik. Kita tukar umpan baru. Oh, strike gang. Poji strike lagi gang. Padu-padu mantap. Sudah 2 ekor tu. Siakap kongkong tengok. Berapa gram tu? Tak, bawah lagi. Bawah 500 gram tu. 500 gram. Okey gang, sekarang pukul 2.30. Kita nak berehat dulu. Kita nak solat dulu, makan. Separuh masa pertama aku kumpau, balas kumpau. Hanya tekong saja yang strike. Jadi separuh masa kedua kita tengok aja lagi macam mana. Alright gang, ini kita punya homestay. So kita akan bermalam di sini. Lepas ni kita akan sambung memburu siakap. Ada satu katil single, satu lagi katil queen, almari, aircon ada, toilet pun ada water heater. Okay lah, harga dia 150 saja satu malam. Alright guys, sekarang kita nak masak dan makan. Masak apa tu? Kari ayam. Sepatutnya kita masak atas bot. Tapi sebabkan hujan, perut pun dah kebuluh, jadi kita masak atas atas rakit. Ini pembantu saya, Chef G nama dia. Daripada Slovakia. Slovakia Kari ayam. Ayam padu dia. Sambil memasak, Abang Las kita masih mau memikat amoy di sini. Kalau dapat amoy gebu, bakar-bakar juara. Dia masih kumpau lagi kan. Bawang dan daun kari. Tebuk kari ikan babas. Masukkan tebuk kari ikan babas, tebuk kari daging dan kari ikan, kita mixkan. Sikit lagi. Okey, cun. Ayam sudah meri. Ni ayam yang dah siap basuh dengan sabun Basuh dengan sabun Ayam dah siap dibasuh menggunakan kloro dan juga sabun. Okay, sekarang kita nak masukkan ayam pula. Banyak ayam. Banyak. Ini apa bantu chef ya? Nanti baca dulu supaya korang nanti kau teringat tol. Garam secukup rasa kan. Sudah mendidih namanya. Kari ayam. Kari kita dah siap gang. Siap. Nasi pun dah sampai.
Mari kita makan dulu. Makan dulu. Okey. Jemput makan geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Mari kita try. Sedap gila kan. Dia kalau tengah lapar-lapar kena benda simple macam ni ya. Ya, dia simple je. Kau punya feel tu macam tak tahu nak ada lah. Palu-palu mantap. Oh, dia punya rasa geng lain macam geng. Kali makan nak tambah lagi. Ya, jom makan. Bosku. Pembantu chef. Oh, jahat. Laptop. Kita makan dulu. Lepas tu baru kita teruskan perjuangan kita. Misi memburu Amoy Gebu. Buat masa ni tim KL tak ada apa-apa strike. Strike ada tapi tak naik geng. Ada apa-apa. Dan ini dia bosku baru sampai ni. Mari makan. Okey geng, hujan dah berhenti. Kita nak sambung balik. Right geng, kita dah sampai Sangkar. Kita akan try membottom dulu kat sini. Tengok ada barang ke tidak. Kita try dalam setengah jam lah. Kita try tengok. Aduh, jangkut bunda. Biar ni, bagi dia keluar dulu. Tak apa, saya take over tempat abang. Ya, cover. Saya cover. Saya cover. Kena cover. Bagi dia keluar bang kalau dia ada. Jangan bagi muka. Yang ni adalah spot kapal karam. Dekat bawah ni ada kapal karam. Mari kita tengok strike ke tidak kat sini. Ada barang. Ada barang geng. Alright geng. Kita dah main macam-macam tempat lah. Tadi kat bot karam tak dapat juga geng. Sekarang kita nak pergi ke Reba yang baru. Harap-harap adalah tim kita strike. Last spot lah. Inilah spot kita yang kita harapkan ada barang. Bismillah. Oh, ni kosong ah. Kosong ni? Tak ada apa ni, kosong ni. Betul ah. Dia ketuk. Spot. Okey, strike geng. Mantap. Lupa apa? Udah hidup lah geng. Strike geng. Apa kah? Aduh. Oh no. Weh, turun makan geng. Tapi aduh. Ikan ni tak diterima lah. Kerapu singa. So ni kita lepas balik. Ikan baung kongkong. Ikan baung nama dia. Kat sini Jaya kena direct saya. Tekan tu lagi. Tu. Wih, 2 kali dah. Kita Besar tu cara dia makan terus putus tu. Memang besar gila geng. Putus. Apa? Dia boleh zoom kan? Boleh. Okey. Okey. Ikan. Kena. Hui. Kerapu singa kan. Kita kena lepaskan kerapu singa ni. Kita kena cari yang besar-besar bah. Okey geng, nampaknya sekarang dah pukul 7 dah maghrib So kita pun nak gerak. Sekarang ni aku, Abalas dan juga bosku tidak berjaya menaikkan Amoy Gebu. Kat sini hanya 2 orang saja yang dapat naikkan Amoy Gebu, iaitu Abang Tol dan juga lagi seorang Master Poji. Tapi kita tak tahu yang siapa punya lebih berat. Yang Tol punya kita dah tahu dah, 0.5 kilo. Poji ni kita tak tahu bagi berapa kilo. Jadi kita timbang dekat jeti. Jom kita balik jeti. Kita tengok siapakah merampas title Master Live. Naikkan. Ini ikan Abang Tol yang berjaya didaratkan. Beratnya adalah 540 gram. Ini dia Tol berjaya mendaratkan Amoy Gebu. 2 orang saja yang strike. Ni Abang Poji pula. Kita tengok ikan dia 2 ekor tu. Kita tengok yang mana satu paling berat, boleh fight tak 540. Nampaknya hari ni saya punya title juara telah dipotong lah. Telah dirampas lah ceritanya kan. Antara Tol ataupun Poji lah. Poji punya ikan ini geng, ada 4 ekor, 2. Ui, cakap hidup lagi man. Dia boleh dalam tu. Aduh, hai.
Okey, mari kita 1 kilo gam-gam Ui, cun tu. 1 kilo geng. So sekarang kita dah tahu dah siapa juara kita. Berikan tepukin. Tepukan dulu kepada Poji. Abang Poji memang padu mantap. Kilo gam-gam. Sekilo ngam-ngam geng. Bang, ni kat mana Israel? Sakit, sakit. Sakit last kopek tadi. Fuh. Padu bang, padu. Oh, dia melompat. Push. Okey, mantap. Mantap bang, mantap. Ikan bosku yang mana? Ada strike? Ya. Ikan bosku. Bosku ada strike. Ikan bosku ada tak? Guna. Ikan. Degil, Dia punya ikan mana bosku? Dah lepas balik. Ha? Tepi nak. Tidak tu je. Ni 4 ekor. Ni Abang Poji. So maknanya bosku kumpau ya. Kumpau di situ. Nampaknya geng, kita juara-juara ni telah Dicantas lah, dipotong. dipotong lah. Daripada mana? Daripada mana? Geng Serembat Geng Johor. Serembat Johor, bro. Wakil daripada Geng Serembat juga. Suki. Mengambil kepala Suki. title juara-juara. Challenge yang ketiga. Patah 2 je. Jangan banyak, sepatah 2 je. Sebelum patah gigi kau. Sembat kasih ledak. Yeah. So juara kita akan bagi hadiah naik podium ini dia. Mantap. Winner. Wih, juara. Juara challenge yang ketiga geng. Kalah Abang Las dah out dah. So lepas ni ikan-ikan ni kita akan masak pula geng. Masak apa? Ya, steam. Steam. Kita akan masak steam limau di rumah Abang Tol. Yeah. So kita akan makan ramai-ramai di rumah dia lepas ni. Kalau tak menang dalam game ni, challenge ni, ada hadiah sagu hati. Ini dia soft lure. Sila pilih satu. Ni ya. Okey. Padu-padu. Padu-padu mantap. Ya. You pro Ya. Tu Padu-padu. Mantap. Bosku, walaupun gumpal. Kejap. Aku sensor tadi. Ada sagu hati. Mana satu yang akan selalu strike? Color apa yang killer? Dia tanya air ke? Ya, macam dia tipu saya orang. Dia ekor kuning kan? Ekor kuning ni. Ekor kuning ah. Ni ambil ni ah. Ambil ni. Yes. Okey, baik. Padu-padu montok. Ya. Okey, kita dah sampai rumah tu. Tengok rumah dia adalah kondominium dia. Yang istimewa dia tu. Yang istimewa sekali adalah ini dia kan. Mesin-mesin hanya yang dah dibomoh. Dah kena bomo kan. Ya. Bang, sekejap bang. Nak guna bang. Saya nak tahu ni siakap apa ni? Siakap yang mana dapat? Siakap mancing tadi. Okey. Yang dimasak namanya siakap steam tol. Special. Special punya geng. Padu-padu mantap. Okay, sekarang ni ada cedera hati. Untuk diserahkan kepada kita punya tetamu. Jika boleh kan? Okay, sembah kasih ledak. Oh, ini yang Oji cakap tadi, kasih ledak. Rupanya dia dah stiker kan? Ya kan apa? Kasih ledak, geng Sembat Johor. Jom kita makan. Buku je bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bina bimana zatana wa qina azabana. Kita ambil ikan dulu. Kuah sikit. Ambil telur. Telur panas-panas geng. Memang padu bermantap. Oh, siakap steam, MJ steam. Jangan ayam Makan pun jadi steam. Steam gila. Mantap. Memang sedap lah. Nampak biasa-biasa tapi luar biasa rasa dia. Memang sedap. Boleh sedari serius weh, sedap weh. Yes. Kau masak kari, randuk pun jadi. Ini bawa kat rumah lagi jadi. Hari-hari saya datang Boleh, no problem. Okey geng, sempurna first video YouTube
Jadi aku raikan dengan kek. Kita samakan dengan raya sekali lah, sambutan kerana tuan rumah tol kita. Jadi kita raikan dengan kek lah. Padu-padu mantap. Okay, Tio. Alright. Kita raikan dengan kek. Mantap ke. Macam-macam ada. Tu potong. Okay, sampai sini je lah video YouTube aku. Terima kasih kepada Tol. Dah masak apa ikan siakap dengan strike. Strike dia je lah, geng-geng dia dah strike. Geng KL memang pisang. Jangan putus asa, datang lagi. Tapi yang penting kita akan repeat balik 3 hari 2 malam. Tunggukan nanti video dia. Kita akan main siakap dan akan main hanyut. Sebab dia hari pertama ni kan tak kenal lagi. Dia nampak je, lepas tu dia lari. Lepaskan rambut kan. Ya, dah dapat strike tapi tak naik pula. Lucut. Jadi untuk korang yang baru tengok video ni, subscribe, support, komen, support. Geng Sembat juga, Geng Sembat Johor. Ini pun apa YouTuber ni, Sifu YouTuber aku. Yang penting korang tekan button subscriber untuk bagi dia semangat untuk buat video next. So sampai sini lah video kita kali ni. Jumpa korang di video-video lain. Bye.